bila kita dengar je 13 Mei ni, kita tahu it's so something toxic yang sampai tak kita cakap jangan sampai 13 Mei jadi lagi. It's always like that. Ini provoke yang ini. It's always like that. So sejujurnya sebagai anak muda zaman sekarang sebenarnya kita muak sebenarnya benda ni tu. Ya. Jadi kita sebagai orang Melayu, terutama sekali golongan-golongan muda, perlu ada keberanian. Kembali kita ke siri kedua. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kembalinya penonton menyerikan suasana. Harinya panelis menghidupkan bicara. So kita akan teruskan lagi dengan sesi kita yang seterusnya, iaitu topik ni berat sikit lah. Adib, do you wanna ask the question or saya akan tanya? Okey, saya boleh tanya. Okey. Kita akan usik siri 2 ni, kita akan usik sikit lah tentang peristiwa 13 Mei 1960. Tadi siri pertama kita ada back and forth tentang 13 Mei tu. Jom kita mendalam tentang peristiwa ini. Kita tujukan kepada semua lah dari perspektif general. Okeylah, kita start dengan Datuk lah. Datuk seorang wartawan dan juga penganalisis politik, dan saya nak Syamila dan juga Adib untuk join sekali pandangan following Datuk punya pandangan. Apakah punca sebenar peristiwa hitam 13 Mei 1969 ni? Adakah ia semata-mata rusuhan kaum atau ada faktor politik yang lebih mendalam? Macam contoh saya, masa saya sekolah menengah dulu, adalah kita dengar rumours. Macam contoh ada satu telefon, satu panggilan Perdana Menteri pada waktu yang mengatakan duit, maka terjadilah rusuhan itu. Adakah itu memang berlaku ketegangan antara kaum atau this is another political move? Datuk? Kita harus sedar bahawa pilihan raya 1999 Perikatan dan merosot. Kemudian pilihan raya yang seterusnya tahun 1964. Kena ingat pilihan raya 1964 Singapura dah masuk Malaysia. Sudah ada Malaysia. Kan? Dan PAP juga sudah main bertanding di Malaysia. Di Kuala Lumpur. Kan? Jadi pilihan raya 1964 tu cukup hangat. Kan? Di mana Kelantan dengan Terengganu masih lagi dengan PAS. Kan? Dan sekarang juga ada PAP yang bertanding, yang bawakan konsep Malaysia. Kan? Malaysia. Kan? Dia baru menang satu lah, saya tak silap agak go di bangsa kot. Satu. Tapi oleh kerana 1964, lepas pilihan raya 1964 kan, 1965 Singapura keluar. Bila Singapura keluar, digantikan oleh DAP lah. DAP. Dan parti Cina pada tu DAP dan juga parti Gerakan Rakyat Malaysia. Kan? Gerakan Malaysia ni sepatutnya parti intelektual daripada pencara-pencara si Melaya yang disertai oleh Syed Nagib Al-Atas, Wang Gawu dan sebagainya. Tahun isu yang didebatkan ketika itu ialah isu kebudayaan nasional untuk mencari satu identiti nasional, kan? Isu pendidikan dan bahasa dah diterima, kan? Tapi bila dianjurkan satu perdebatan debat kebudayaan pada 27 November 1968, lebih kurang 6 bulan sebelum pilihan raya 10 Mei 1969. Debat tu kalau you tengok mengambil 7 jam, dibuat di auditorium Mara. Dihadiri oleh 1,000 orang. Lebih, kan? Tim DAP dan tim Najib atas. Perdebatan tu tajuknya adalah debat kebudayaan, tapi dia narrow down soal bahasa, di mana Syed Nagib kata semua penulisan sastra dan budaya semua mestilah dibuat dalam bahasa Melayu. Kan? Itu kesusastraan dianggap kesusastraan Malaysia. Lim Cik Siang dia datang dari jurus lain, dari jurus kesamarataan. Dia kata kita terima bahasa Melayu bahasa kebangsaan, tapi takkan kita tak boleh terima novel yang tulis oleh Tamil, tulis bahasa Inggeris, bahasa Cina. Itu juga kita anggap sebagai
warisan Malaysia, kebudayaan Malaysia. Perdebatan tu walaupun disertai oleh intelektual, tapi dia lebih bermirik kepada perdebatan politik sebab menuduh politik. Syed Najib mempertahankan bahawa kesusastraan dan budaya ini mesti berteraskan Melayu dan Islam. Tapi tak diterangkan what is the meaning of budaya. Budaya Islam tu macam mana? Budaya Melayu macam mana? Tak didetailkan. Najib membawa naratif Melayu Malaysia. Malay Malaysia. Lin Guan Eng, Lin Kit Siang membawa PAP punya naratif Malaysian Malaysia. Kan? Malaysian Malaysia. Tapi tak diterangkan what is Malaysia dan sebagainya. Jadi berdebat itu. Berdebat soal tu. Sehingga Syed Najib kata trust kebudayaan Melayu ni daripada bahasa Melayu termasuklah daripada Indonesia. Pramodia, Anatato dan sebagainya itu diterima sebagai kebudayaan. Dia kata don't Indonesianize the Indonesian bukan jadi Malaysianize kan. Pendapat cukup dahsyat lah. Tetapi mereka tidak menyentuh tentang perkara-perkara lain. Soalnya soal makanan, soal pakaian, adat resam, mereka tak sentuh. Dan tak langsung tak disentuh pun tentang budaya daripada Sabah dan Sarawak. Berjuang tentang keseratan ni saja. Jadi perdebatan tu tidak ada kesimpulan, kesudahan tidak ada kesudahan. Orang yang menyokong Kit Siang, dia kata Kit Siang menang, orang sokong Syed Najib saya kata yang menang. Tapi kalau tengok dari perspektif sekarang, apabila Syed Najib, dia Allahyarham Syed Najib lah, dia retire daripada politik, dia masih jadi akademik ni semua masa. Buku dia lebih banyak dia tulis dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Justru The Mystic of Hamzah Fansuri pun dia tulis dalam bahasa Inggeris. The origin of the Malay belief. Itu soal no. Tapi kalau diharusi diperdebatkan benda tu, it's impossible untuk menjunjung asas Melayu dan Islam tu untuk paksa orang bangsa ni kaum lain mengikut budaya itu. Susah. Macam mana you nak budaya tu? Tak boleh. Kan? Dalam konteks sekarang. Kan? So, kesan daripada perdebatan yang hangat tu, kemudian dibuat pilihan raya. Dibuat pilihan raya 10 Mei 1969. Keputusan pilihan raya tu, DAP dah menang banyak di Selangor. Dia 8 kursi. Pas kekal sana kan. Kat Penang pun gerakan dah berkembang apa semua. Jadi ketegangan. Tegangan kan, takut pilihan raya tu nanti perikatan kalah. Jadi berlakulah, kita tak mau nak blame siapa, dengan berlakunya perarakan di Coket dan sebagainya, di Kampung Baru semua berpecah. Kemudian pilihan raya tu ditangguhkan. Pilihan raya tu disambung pada tahun 1970. Betul. Kalau 13 Mei ni kan satu isu yang kita akan kekal bangkitkan sampai bila-bila. Bagi anak-anak muda, adakah ini masih relevan? I mean in terms of proof dan evidence kan, dulu sekarang kita ada social media, kita tahu apa yang berlaku di luar negara. Macam dulu naratif tu adalah sesuatu yang diberikan ataupun dimaklumkan disampaikan. Jadi adakah anak-anak muda sekarang rasa 13 Mei ni patut kekal relevan atau patut dibangkitkan? Mereka tak ingat dah pun. Saya tak pasti dia kekal relevan dibangkitkan atas dasar apa. Maksudnya because bila kita dengar je 13 Mei ni, kita tahu it's so something toxic yang sampai tahu tak kita cakap jangan sampai 13 Mei jadi lagi. It's always like that. It's always like that. Jangan sampai apa sajalah, hatta kita the latest issue pun pasal pemabuk dan sebagainya pun because of two different kaum yang berlaku, just because of jangan sampai 13 Mei jadi lagi. Sampai orang bercakap benda itu kan, kalau ikut pada generasi sekarang itu. So bila saya ni lah, kita ceritakan generasi sekarang yang dimomokkan dan diberi pendedahan tentang toksiknya 13 Mei itu, kita lihat bagaimana dah tak ada relevan dah untuk kita gunakan benda tu sebagai satu
weapon politik Yes. ataupun weapon untuk mendapatkan sokongan semata-mata. Tidak ada apa di keperluan. Yes. Kita boleh ambil kesimpulan Mei 13 itu tercetus kerana apabila melihat DAP pun dalam menang banyak kursi, gerakan kebimbangan orang Melayu dan ketakutan orang Melayu itu bertambah. Hampa kuasa ekonomi, now hampa sudah masuk politik. That's all. Because of the fear. Okay, Tok, saya ada soalan. Macam biasalah, soalan saya takut offense tapi saya tanya juga. Tak. Cuma No, apa ni? saya rasa saya faham kenapa ketakutan tu ada. Sebab saya juga faham di mana fasa, di mana kalau kita macam ni lah, pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. Betul. Dan kita tak akan rasa takut kalau Tapi tiada kalau yang orang- diprovok. Orang goncang dia. Yelah, orang goncang tu diprovok lah Tok kan. I mean like orang provok. Sama juga dengan perkara yang berlaku. Okay, kita back to the future right now. Di mana ada setengah perkara yang orang kata, kenapa it's always these two bangsa? Kita terus mention Melayu dan Cina always bergaduh pasal contoh Jalur Gemilang. Pasal isu kalimah Allah contoh yang berlaku I have sekarang to correct. kan. That's what I said I macam have to correct. You use two bangsa. alamak. It's not bangsa. Kaum lah. Kaum. Ya betul. Maafkan saya, dua kaum ini di mana it's always yang benda menjadikan yang ini provoke yang ini, yang ini provoke yang ini. It's always like that. So sejujurnya sebagai anak muda zaman sekarang sebenarnya kita muak sebenarnya benda ni Tok. Yeah. We always like macam Tak habis-habis. why not we just Tak habis. living Tak in a habis. very harmony life, talking about okay aku jaga Jalur Gemilang because semua tanggungjawab semua kaum untuk menjaga Jalur Gemilang. As a Malaysian. So itulah saya rasa macam kalau kita kata macam tadi Kak Su kata is it relevant to use that? No, because saya sebagai anak muda pun saya muak mendengarkan benda itu untuk jadi weapon Dan politik. kita harus sekalipun. melihat urutan daripada 1999. Lepas 19 tragedi 13 Mei 99, kemudian Tun Razak jadi Perdana Menteri. Langkah pertama dibuat rukun negara untuk menyatukan. Kita kena ingat. Tapi Ada kita 5 semua ingat pegangan. tak? Kenapa hafal tak rukun negara semua? Rukun negara ke rukun iman? Okay. Rukun negara. Kemudian pada tahun 1971 dibuat Dasar Kebudayaan Negara. DKK. Dasar Kebudayaan Negara tu dia ambil paper dari Syed Nagib. Masih lagi berteraskan Melayu dan Islam. Okay. Orang Cina pun tak apalah, terah dan Melayu Islam tak apa-apa. Kan? Tapi dalam konteks sekarang tak ada siapa bercakap tentang benih kebudayaan nasional. Nobody raise the issue. Yeah. Tak ada. Tak ada. So lepas tu yang penting dia political move dan mana Tun Razak form the Barisan Nasional. Dan PAS juga turut serta dalam Barisan Nasional, a combination of 13 parties untuk mengekalkan kestabilan tu. So 13 parti. Oleh kerana UMNO kuat, masa Barisan Nasional tu kekal. Kan? Kekal. Kan? Saya sekarang lah. Tapi sekarang tinggal 3 parti lah. Dah pecah kak. Tak boleh kak. Walaupun punya parti kan. Dia ada keburukan dia, ada kebaikan dia. Kebaikan dia political stability. Okay. Kan? Tetapi kalau UMNO kuat, kan? Bila UMNO berpecah, dia jadi pengaruh korang lah. Yalah. Kan? Itu kita bincang kemudian apabila UMNO diharamkan. 1988. Okay, Yang tu. kita nak tutup buku sebenarnya pasal 13 Mei ni. Tapi kan sebelum kita tutup buku pasal 13 Mei ni, tak nak kita gunakan lagi sebagai senjata politik kan. Saya nak tahu juga yang anak muda generasi Adik yang bang datang kan? ni. Okay, adik, Generasi. kalau adik diberikan peluang kan untuk ceritakan tentang peristiwa 13 Mei, apa yang adik nak sampaikan kepada rakan-rakan di UiTM ataupun in general tentang peristiwa ini, what we can learn, apa yang kita boleh pelajari dan apa yang kita Faham. Dia sebenarnya pada pandangan saya lah, tak perlu pun kita menuntut buku daripada peristiwa 13 Mei ni. Masih lagi relevan untuk dibangkitkan, tetapi dibangkitkan itu atas dasar apa? Adakah untuk pemahaman, untuk diberikan peringatan dan sebagainya? Kerana bila kita bangkitkan atas dasar-dasar tertentu, dijadikan sebagai senjata politik untuk mengawal undi dan sebagainya, itu benda yang salah. Tapi kalau kita belajar, kita melihat perkara itu dibangkitkan untuk kita belajar daripada sejarah yang telah berlaku supaya benda ini tidak berulang kembali. Cukuplah bermain dengan sentimen-sentimen yang kecil. Golongan-golongan minoriti takut kalau di pilihan raya. Golongan-golongan majoriti pula bila melihat golongan minoriti ni semakin meningkat, mereka pula rasa terancam dan sebagainya. So rasa cukup untuk kita tidak membahaskan perkara itu
ke arah perkara-perkara yang seseti. Tak menembak perkara-perkara yang seseti yang berlaku sepanjang peristiwa 13 Mei itu, tapi kita lihat apa yang kita nak buat, apa yang kita nak belajar daripada peristiwa itu sendirilah, supaya benda itu tidak berulang, benda itu tidak lagi berlaku di masa akan datang dan tidak lagi terjadi dalam kalangan kami lah, generasi muda yang lahir tahun 2000 ke atas ni. Sebab bagi saya, ada yang saya baca 13 Mei ni sebenarnya Datuk hasil daripada ketidakseimbangan sosial, ekonomi dan politik. Tapi Datuk pula merujuk kepada 6 bulan sebelum itu berkenaan dengan debat kebudayaan antara Lee Ki San dan Syed Nakil Alatas. Yang Ada kesannya je. ada kesannya juga Datuk kan. Jadi sebenarnya bila saya lihat itu, lihat dari sudut debat kebudayaan yang berlaku pada tahun 1968 tu, adakah relevansi hasil daripada perdebatan itu masih lagi mengancam kedua-dua kaum, bukan bangsa, kedua-dua kaum yang masih lagi kita gelar sebagai bangsa Malaysia lah sekarang ni Datuk. Adakah Melayu masih lagi rasa kenapa nak kena ada akhbar dalam bahasa Cina? And then Chinese pula kata, kenapa tak boleh ada akhbar penulisan dalam bahasa kami? Kami bukan rakyat Malaysia kot. Jadi saya rasa Datuk, berpuluh-puluh tahun ke depan masih lagi ada Datuk. Hak tu Macam mana, selalu Datuk? tak timbul kan. Dia protect our right di dalam perlembagaan. Dia penduduk bukan Melayu pun dia ada hak dia. Hak dia mengamalkan agama dia, hak dia bercakap dengan dia, bahasa dia. You nak tekat dia macam mana? Dia bahasa dia. Indonesia buat dulu paksa tukar nama daripada tukar apa. But now sekolah Mandarin dibuka balik. Okay Tok, sorry kalau nak tanya satu soalan lagi. I mean like once you dah mention about hak kan. We know that penubuhan UiTM is totally for menjaga Melayu dan Bumi Putra. But then that certain kaum, especially macam you cakap lah, we have the rights untuk tanya hak kita masuk ke dalam universiti seperti UiTM juga. So apa pandangan Datuk sendiri sebagai orang yang dah lama mengetahui tentang sejarah ni secara mendalam? Sekiranya kaum ataupun orang-orang ini meminta untuk UiTM, sudahlah Melayu dah ada dapur yang berjaya dan sebagainya, so bukalah kepada kaum lain. What say Buka you? sikit Datuk, 10% Bagi saya tak ada apa. Berani bagus kalau dia masuk, tapi dengan kontrol sebagainya, kan? Dia persaingan yang sehat. Apa salahnya? Kita boleh masuk Universiti Merdeka, walau Universiti Merdeka tu untuk orang Cina. Kita boleh masuk. Sekarang orang Melayu masuk antar sekolah Cina pun ramai. Dekat 30% orang Cina. Dia tengah nak belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. So, kalau kita melihat ni sebagai satu kekuatan, bukan sebagai satu ancaman. Yang susahnya kita melihat itu sebagai satu ancaman. Tapi terasa macam kehilangan privilege Melayu tu kalau sekiranya. Privilege Melayu satu, saya pun rasa cuma satu lagi saya rasa macam, maksudnya Datuk setuju sekiranya Melayu ni masih lagi ortodoks, takut dengan bayang-bayang sendiri. Itu kalau tanya saya, itu menunjukkan keberanian marah. Untuk membenarkan orang lain masuk, daripada berani. Kalau dia tak takut lagi. Marah atau pihak kerajaan? Kalau dia marah bawah marah lah. Marah ni agensi yang ditumbuhkan untuk membantu orang Melayu. Membantu orang Melayu, betul. Untuk membantu orang Melayu semua lah. So maksudnya kalau contohlah next move, ini kita just bercerita, if we open up directly kepada, okay lah sama rata Melayu dan Bumi Putra, dulu kita buat benda tu kerana membantu this kaum untuk berada di tempat yang sepatutnya dan sebagainya, di tanah Melayu itu sendiri secara naratifnya. Tapi bila next kalau kita dibuka benda itu, adakah Datuk bersetuju bahawa Melayu yang ada sekarang ni masih dibayangi oleh pemikiran-pemikiran kolot itu yang kalau buka confirm dia akan ambil tanah kita, kalau buka confirm dia akan tu dan ini. Saya nak tanya kamu, bagaimana nak bagi Melayu berani? I want to ask you, why? Kita ni ketakutan. Macam saya kata, we build a prison in the Malay mind. Saya ada satu soalan. Silakan Tok. Parti yang antara tertua, Parti Melayu adalah UMNO dan PAS. Ya. Kedua-dua berjuang untuk Melayu, kedua-dua mempertahankan Islam. Sampai apa sekarang dapat alif satu? Kuasa? Lepas saya dapat alif satu. Ideologi yang berbeza. Ya. Ideologi lah. Satu. I think kuasa, perubatan kuasa. I don't know. I mean, So, I blame orang Melayu tak boleh bersatu. Betul juga. Okey, itu kita boleh debate perkara Tapi pasal saya ni. nak tahu soalan tu kan. Saya nak tujukan kepada Adib selaku YDP MVP UiTM. Pandangan peribadi Adib bagaimana? Sebelum ni ada isu tahun 2024 berkenaan dengan pembukaan 10% sahaja kuota dan untuk
program tertentu sahaja. Ini yang saya kes berkenaan yang kardiovaskular. Ya, ya. Dia matikan and then sekarang Ya, dia isu- nak kembalikan balik kuota Ya, tu. Ya. isu baju hitam dan sebagainya. So bagi saya, macam Datuk kata lah, kalau melihat dari sudut Melayu dan Bumi Putra yang mempertahankan UiTM, of course, kenapa awak nak masuk? UiTM cuma satu, ada 19 IPTA lain lagi je boleh masuk. Kenapa you nak masuk Betul juga. masuk UiTM? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau melihat dari sudut pandang mereka yang meminta, 10% je. 10% daripada 100 orang baru 10 orang. Tapi kalau saya lah Datuk, saya rasa masih lagi kita perlu pertahankan institusi itulah Datuk. 10%, 5%, 3%. Saya rasa tidak ada keperluan pun untuk mereka menjejakkan kaki ke dalam UiTM. Kerana bagi saya, you ada 19 IPTA yang lain, you ada IPTS lagi, macam yang dimomok-momokkan oleh orang ramai, you masih lagi orang kata menerajui ekonomi negara, you daripada keluarga yang lebih berkemampuan daripada kami golongan Melayu dan Bumi Putra. Jadi saya rasa tak ada keperluan untuk awak masuk. Dan bila ada usaha, Itu cakap you makna you masih takut. saya masih takut Datuk. Ya, pasal tak boleh takkan 95% Dia orang Tapi- Melayu takut. Tapi Tok, Tapi saya alumni UiTM juga. Maksudnya saya rasa kalau on this issue lah tu kan, if you giving said that, that's why I'm asking you, adakah Datuk merasakan Melayu ini masih lagi ditakuti oleh bayang-bayang sendiri ataupun ortodoks? Okay, so on my side lah, saya rasa jangan disentuh hak keistimewaan yang saya rasa kita telah banyak memberi toleransi kepada kaum lain. Itu bagi saya lah. Maksudnya betul macam kita pernah bicara sebelum ini, kita selalu rasa diorang ni adalah datang coming out, yes. berada di tanah kita dan memberi sewajarnya apa yang sepatutnya. Kita bersyukur hidup harmoni sebegini daripada negara lain yang tak harmoni, bergaduh dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, kalau tidak Melayu sendiri menjaga Melayu, siapa lagi yang menjaga? Itu pandangan saya lah tu. Maksudnya sebagai seorang yang dibesarkan dalam kelompok Melayu dan sebagainya. So saya rasa betul apa yang adik cakap juga, jangan disentuh yang mana dah diberikan keistimewaan ini walaupun sedikit kepada Kita yang mana melihat ada. dalam kerangka yang lebih luas. Bahawa ramai student Cina dan India yang tak dapat peluang untuk belajar sini, pergi belajar di luar. Their good brain will pick up by Singapore, by the other world. They're not coming back to Malaysia. We lost a lot. Ada sekarang ada usaha bawa balik-balik yang brain Ya, kuat-kuat brain, tu. ah. Kan? Sebab kerana takut. Sebab nak sambung Datuk punya komen ni lah. Salah satu sebab kenapa kaum lain, kaum Cina, India adalah nak masuk UiTM adalah UiTM is one of the best and most affordable universities yang available in Malaysia. Ya, true. Yuran yang paling murah. Betul. Ya. Betul. So itu argument dia orang. Mereka melihat kata orang Cina sini semua kaya. Orang Cina susah pun banyak. Yalah, betul lah. Betul juga, Dan Datuk. now kita tak ada dasar ekonomi baru lagi. Kita ada dasar ekonomi Malaysia. Pendirian PM Anwar very simple. Orang Melayu majority. Penduduk kita orang Melayu dah majority banyak. Jadi majority orang dan penduduk Melayu pula, orang Melayu apa jadi miskin. Orang Melayu akan dapat kelebihan dalam semua dasar. Kan? Takkan nak biar orang Kadazan, orang Iban yang susah dia nak deny that. You are the leaders of the nation. Not the leaders of the race. Kan? So you have to melihat. You cakap besar. So I want to jump straight. Berapa sekarang orang Melayu? Jumlah orang Melayu? Tidak. 18 juta. Tidak. You all Spesifik. Saya tak ada data spesifik lah. Data I think 16, 17. Ya. Orang Melayu sekarang, orang Melayu saja 58%. Okay. Berbanding dulu 47% kan. Orang Cina kurang-kurang, orang Melayu dah 58%. Kalau kita campur dengan Bumi Putra, kita dah 70%. Jikalau orang Melayu 58%, pasal apa kita nak takut lagi? Nak takut apa? Okay. There is one argument tu yang bercerita tentang benda ni kan. Keadilan tu diletakkan pada tempatnya. Maksudnya ada setengah orang mengatakan okeylah betul ada yang anak muda Cina yang pandai yang ini semua tapi tak berkemampuan macam anak-anak toke, tycoon dan sebagainya. That's why they are wanting this UiTM punya kota dan sebagainya. Perihal Melayu dan Bumi Putra macam you mentioned just now is 70%, which is we need to give them a little bit much more compared to this Orang lagi ramai kaum dah yang lain. Ya, kalau you ikut kaum,
kena bagi kat Melayu Putra Melayu 70%, 30% should bagi kat apa ni Ya. bukan kaum lain. Sebab dia orang Tapi lebih sikit marah kan. boleh 5%. Takkan nak ingat. Itulah maksud I rasa because of that pun one of Yeah. the mention ataupun one of the point yang why this kota ataupun UiTM ataupun mana-mana Amara dan sebagainya should have until now kena dijaga untuk Melayu dan Bumi Putra. Yeah. Because of the komposisi persen itu lebih besar daripada kaum yang lain. So I Tadi think ada Saya apa-apa nak rasa- sambung? Sebab Datuk kalau kita ingin adakan keterbukaan itu sendiri, saya rasa macam Datuk kata Melayu takut. So saya rasa kita perlu didik orang kita ni Datuk bahawasanya sebenarnya kita tak perlu takut sebab kita ni majoriti dan sebagainya. Tapi Datuk kalau saya lihat pembukaan 10% ke 5% ke berapa persen sekalipun Datuk. Kalau bukan kita nak jaga bangsa kita, siapa nak jaga Datuk? Adakah mereka willingly untuk sama-sama membantu membangunkan bangsa Melayu bersama bangsa mereka sendiri? Okey, saya nak tanya. Bayar cukai yang banyak, siapa bayar cukai? Orang kita Datuk. Orang Cina. Cina. You look at the corporate tax. You cannot deny this fact. Yalah. Banyak income depa kaya. Yalah, because Billion kan. most of yang Most of meliputi them. B40 Yes. pun ya. adalah orang kita. Orang Melayu. kita. Itu the hard truth yang Ya, kita kena terus dia terima. kita accept. So kita mestilah berlapang dada. Jangan perkara yang kecil kita jadikan isu yang besar. Fokus more isu yang besar. How to improvise the Melayu. How Melayu boleh banyak berniaga, berjaya. That should be the first ni. Mara bagi macam-macam. Ya. MRSM is the best school yang Mara ever produce. Kan? Talented. And dia semua keluar jadi golongan-golongan profesional yang banyak. Supposed to be a golongan Ya, profesional. ya. Kalau dulu you talk about human resources, kita nak cari lawyer, nak cari doktor apa, now bercambah, kita tak nak kerja apa dah. Ya. No. Betul. Take the opportunity. Government buat kan. Saya dah keluar dah, kita dah tunjuk. Betul. I think that one is more kepada individual kan. So at the end of the day, government did very good job lah. Betul, ni sangat mendalam dan saya rasa Ya. macam kita boleh sambung lagi ni. Cumanya kita Betul. nak Itulah, topik. saya- Saya macam Sama ni. Aircon kena kuatkan. Kopi saya dah 20 minit panas balik. Datuk, kita nak ke seterusnya kan. Boleh tak kita sambung ke tahun, kita gerak ke tahun 1970. Oh, Okay. Dah 70-an lah sekarang ni kan. Okay, so ada DEB diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai respon kepada tragedi 13 Mei. Jadi, apakah maklumat sebenar DEB dan adakah ia satu dasar yang lahir dari keadilan atau dari ketakutan? We talk about fear tadi Ya, kan. ya. So, nak tahu juga Datuk. Definitely to give the keadilan. Saya dulu berargue juga dengan orang DAP dan sebagainya. Dalam masyarakat yang tidak adil dari segi ekonomi, orang Cina menguasai ekonomi, orang Melayu bertani ya, sebab. Ya. Untuk mencari keadilan, kita terpaksa tidak berlaku adil kepada satu. Itu juga tak boleh deny. Kan? Kita buat dasar ni, kita bagi peluang ni banyak kat ni, tak boleh sama. Kau nak compete dengan orang Cina, modal banyak, duit banyak, apa macam mana? Tak boleh. So, kita bagi kemudahan kepada orang Melayu. Kan? Dari segi bantuan dana, dari segi Ya, peluang ya. sebagainya. Yuran, Untuk dan ni. sebagainya. So, you cannot accuse ini sebagai satu tidak keadilan. Sebab masyarakat kita tidak adil dari segi kedudukan ekonomi. Kan? Begitu juga dengan peluang masuk universiti pengajian tinggi apa-apa. Demi untuk memberi keadilan. Kan? So, that one tak ada problem. So, sekarang dia tak argue lagi dah. Thank you Datuk. So, panel muda. So DEB jadi topik panas sampai Yeah. hari ini. So dari perspektif masing-masing, adakah DEB berjaya mencapai matlamat asalnya atau ia telah berubah menjadi sesuatu yang berbeza daripada niat asalnya? Silakan. Bagi saya, dasar ekonomi baru tahun 1970 tu berjaya melahirkan kelas menengah Melayu tapi masih lagi ada kelemahan dari segi pengagihan. Sebab Datuk, adakah DEB itu sebenarnya diwujudkan untuk menghapuskan orang kata pembawaan British berkenaan dengan Melayu perlu berada di luar bandar, kaum India perlu berada di estate, Chinese perlu berada di bandar. Jadi adakah DEB itu sebenarnya Datuk dibawa untuk menghapuskan perkara sedemikian, memberikan kesamarataan, keadilan kepada semua kaum untuk thrive mengikut apa yang mereka nak sebenarnya. Kalau mereka nak berada di bandar, mereka ada peluang yang sama rata. Kalau mereka nak berada di estate, mereka juga berada peluang yang sama rata. Adakah sebenarnya Datuk DEB ni sebenarnya berjaya untuk kita lihatkan mampu melahirkan golongan kelas Melayu menengah. Yang pertama sekali mampu berada di bandar, Melayu itu mampu
hidup seperti kaum Cina di bandar pada waktu Menyaingi itu, kaum menyaingi Cina. mereka dari sudut perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Ya. Ataupun sebenarnya just kami nak bawa awak ke bandar, pandai-pandai lah awak ini. Ni dasar ekonomi baru tu bukan nak bawa orang Melayu ke bandar, Tapi untuk membandarkan orang Melayu di kampung. Menaikkan upgrade dan upgrade tu. ayat Itulah dia. merapatkan Merapatkan jurang. jurang. jurang ya. Itu kemiskinan. ayat Peluang. SPM Ya, lah. ya. SPM AC tu merapatkan jurang. You Merapatkan bukan nak jurang bawa ekonomi. orang kampung mai duduk bandar, nak duduk bandar macam mana, nak bawa macam mana? Orang kampung tak tahu. Dia Kenapa mana dia ada tak main duduk banyak. ni? Ya. Betul, betul. Orang Melayu dia duduk rumah, ada tanah, ada belayam. Lagi dia semua. suka yang tu. Ha. Tapi ni soalan saya kepada semualah. Dah 50 tahun dah di EB ni. Masih perlu kita tak berjaya ke? Masih perlu jaga orang Melayu, kena Kita jaga orang Melayu. berjaya mengeluarkan elit Melayu. elit Melayu. Yang I dare to say that yang berjaya tu orang politik banyak. Orang politik banyak. Orang kampung susah lagi. Ada Peda kata pun argument? susah lagi. Cik, Okay, kalau saya lah tu, saya berpendapat di IB ni ada dia punya kejayaan dia. Of course, kejayaan. lah. Betul. Maksudnya progresnya ada. Cuma again saya pun tak tahu sama ada saya boleh bercakap benda ni atau tidak. Tetapi saya rasa apa saja yang dibawakan, sama ada polisi ataupun dasar yang dibawa daripada dulu tak kisahlah apa-apa pun, marah ke apa ke Felda ke dan sebagainya. At the end of the day dia adalah tentang individu tu sendiri tu. Kalau kita nak bercakap dengan lebih contohlah kita merasakan bila kita memberikan penempatan dalam MARA ataupun MRSM kepada anak-anak muda kita, kalau sekiranya mereka menggunakan tu sepenuhnya tu, saya rasa kita ada 10 top professional Sebaik mungkin. yang student yang boleh kita hantar ke overseas dan mereka juga boleh untuk memberikan kembali kepada kita yang macam sekarang ni ada. Sekarang Jika ni saya mereka rasa balik ke tanah air. dan tanah berkait dan contribute semula. Tetapi bila mereka berada di sana, mereka selesa. Contoh macam tu lah tu. Ini antara contoh yang sangat kecil lah. Ya, Sama itu juga. itu individu. Yes, betul. ni Individu lah, punya kan. charge. and Saya all. nak petani, pak saya tanam padi. Saya pakai kasut pejah 3 di sekolah. Kan? Duduk belah kerbau. Nak masuk universiti, pak saya jual kerbau. Bukan nak cerita ni. That's my life. Kan? Alhamdulillah kena dasar ekonomi yang baru ni juga. Saya berpeluang melanjut pelajaran ke universiti. Betul. Saya keluar sebenarnya perjalanan universiti dan sebagainya. Kan? Dan sempat menjadi corporate kejap. I'm managing a big company. Tapi kena pergaduhan politik, saya pun kena halau apa semua, tak apalah. But all my children, yang 5 children, all educated in all educated in UK. I spend my own money. Anak saya yang kedua, perempuan yang ketiga tu, started to get the scholarship from Petronas. Okay. I said, don't, you are not qualified to get the Petronas. Give to other people. give it, yeah. I can support you. I support. So, depend lah sebenarnya. Soalnya, kita perlu meramaikan millionaire, bukan billionaire. Yeah. If you take the dot, billionaire and millionaire, you bubuh plot tu kat di Semenanjung. Dot tu, billionaire tu semua kat Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Tidak ada Setuju. apa ni kesamarataan di negara itu. Black dot tu mungkin tak ada di Kelantan, Terengganu, Kedah apa ni. Semua tu tumbuh kat sini. We concentrated all the development in Federal Territory. Lembah Kelang, ya. Yes. Dan siapa yang banyak manfaatnya? Orang di sini. Orang bukan Melayu di sini, mereka menguasai ekonomi sini. Kan? Ataupun itu sebenarnya, okay, we talk about manfaat dan juga kebersediaan mereka untuk menerima benda baru. Sebab when we talk about politik tu, bila kita pergi ke negeri seperti Kelantan, we mostly banyak tahun bercerita pasal pembangunan, pembaruan yang dilakukan daripada mana-mana parti politik pun. Tetapi rakyat di situ sendiri yang tidak mahu pembaruan. Maksudnya mereka senang dengan bangun pagi makan nasi RM3, jalan tak okey tak apa sebab dia orang just naik basikal ataupun naik motor saja, tenang-tenang dan sebagainya, tidak perlu ada highway federal macam kita ada apa nama tu orang panggil tu flyover dan sebagainya. Ada flyover sikit je dia orang rasa resah. Confirm nanti tempat ni akan jadi jam dan sebagainya. I dapat benda ni not because of I dengar, tetapi because of most of my friend there yang memang selesa hidup di situ dalam keadaan tak nak ada perubahan langsung tu. Sometimes the pemikiran isaf tu yang menyebabkan
benda-benda macam ni walaupun government ataupun agensi mana-mana memberikan solusi tapi they did not pick up it very well. How? Itu adalah kesan negatif PAS. PAS membawa pemikiran orang Melayu ke belakang. Apabila PAS dia buat kempen, jadi ahli PAS masuk syurga. Vote PAS masuk syurga. Kan? Dengan ada MP PAS sendiri. Saya Rata Panjang cakap, kita tak mau pembangunan ni sebab pembangunan ni membawa ke neraka. Halal. Saya Orang melalaikan. Saya pun tak boleh fikir. Tak ada siapa yang bertegur. Kan kat Selangor dulu buat ke banner dengan apa? Undi PAS masuk syurga. Ulama PAS sendiri tak tegur. Ayo. Jadi saya balik kempen, saya kata apa ni setiap kali kita pergi Jumaat kan. Solat Jumaat. Solat Jumaat kan. Baca khutbah tu imam tu wahai orang Islam, matilah kamu sebagai muslimin kan. Saya kata kita nak jadi orang Islam. Pakcik ni kata tak ada, saya ahli PAS, saya nak mati sebagai orang PAS. Aduh Datuk. Menarik ni Datuk. Menarik. Boleh tak saya nak minta setiap panel kita 1 minit untuk rap Boleh, apa boleh, yang kita boleh. pelajari pada boleh. segmen 1 dan ulasan terakhir. Kita mulakan dengan Ni dah kan dah? Dah habis dah? sampai dah melakukan tiga. Kita belum sampai senang soal ni solusi. Kan ni? Next. Okay. Solusi the next episode. Next episode. Okay. 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 Jadi saya rangkumkan sajalah. Baik. Bagi saya Datuk ya. Lain orang, lain cara pemikiran. Dalam kalangan adik-beradik pun ada perbezaan keinginan, perbezaan keperluan dan perbezaan kehendak. Jadi menyentuh berkenaan dengan peristiwa 13 Mei, menyentuh berkenaan dengan susulannya dasar ekonomi baru, melihat kepada sejarah-sejarah debat kebudayaan. Jadi sebenarnya Datuk, bagi saya sebagai anak muda lah, saya melihat dari sudut pandang anak muda, bila undi 18 itu diwujudkan, dibangkitkan, sebenarnya perubahan itu tidaklah terlalu besar dalam rangka politik negara kita Datuk. Betul. Yang berada di Pantai Timur masih berada dengan pegangan dan pendirian itu, stigma itu masih lagi kekal. Kalau macam Datuk kata undi ni masuk syurga dan sebagainya, tapi masih lagi diturunkan 3 tahun ke bawah daripada 21 ke 18, masih lagi berada di situ, masih lagi dikekalkan. Okay. Jadi persoalan saya sebenarnya, kenapa? Sudah terang lagi bersulung, bukti pun dah ada, pemahaman sendiri pun dah ada, tapi masih lagi kekal, masih lagi berada di tampuk yang sama. Jadi kita sebagai orang Melayu, terutama sekali golongan-golongan muda, perlu ada keberanian untuk menyatakan pendirian, untuk menyatakan bahawasanya if perkara itu betul, betul. If perkara itu salah, salah. Dan if orang muda itu sendiri boleh membawa, saya rasa, satu arus pemikiran yang baru, yang lebih jelas, saya rasa peristiwa 13 Mei kalau dibangkitkan sekalipun takkan menyentuh perkara-perkara yang sensitif atau menjadi senjata-senjata peluru-peluru kepada mereka-mereka yang berkepentingan. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada panel-panel yang lebih mahir. Terima kasih Adik. Terima kasih. Anak muda yang bijak. Betul. Silakan Very- Cik Sheila. Ya, betul. Silakan, Cik Very Sheila. short from myself is adalah bila kita lihat pada apa yang telah dilakukan daripada dulu sampai sekarang, Kentuk, sangat rugi sekiranya rakyat Malaysia kita masih dibuai dengan stigma ataupun naratif-naratif jahat yang sebenarnya kita sendiri ada akal dan fikiran untuk berfikir, dan akal fikiran kita tu diberikan oleh Tuhan untuk meletakkan imbang tara sama ada yang mana boleh untuk dipilih ataupun tidak boleh dipilih, dan akhirnya benda tu lah sebenarnya menyebabkan politik, dinamika politik kita ni menjadi cacah merbah sikit tu. Tapi itulah cabarannya kepada pemimpin masa hadapan seperti kami, seperti Tok juga, yang sentiasa menjadi penasihat kepada kami-kami anak muda. Dan pada akhirnya saya merasakan kalaulah benda-benda macam ni tiada, mungkin Malaysia tidak jadi apa yang ada sekarang. Dia tak akan pernah mudah dan tak akan pernah jadi semaju ini. Of course ada cabaran, of course ada rintangan, tetapi melalui cabaran rintangan itulah yang mematangkan setiap daripada kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Cik Syamila. Terima kasih. Datuk, last words from you. Ayat terakhir untuk sesi kali ini. Semoga kita sambung ke segmen seterusnya. Yeah, apa ni? I enjoy to have a discussion with you all. At least
pemikiran dah terbuka sedikit kan. Ya. Dah terbuka banyak. Betul, banyak. You Banyak boleh terbuka. dah boleh melihat ada penerimaan, tidak lagi jumud, tidak lagi pada inklusif, tidak lagi eksklusif, dah jadi pemikiran yang eksklusif. Ini yang kita mau, pemikiran anak muda yang terbuka, yang boleh melihat ke mana keburukannya, kelemahannya di mana kekuatannya, dan kita akan berusaha untuk mengukuhkan lagi kekuatan kita, kan, supaya tidak ada pasal takut dan meleraikan penjara di pemikiran orang Melayu lah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Okay. So kita, Adib, final words from you. Banyak perkara yang telah saya pelajari, benda yang saya ingat saya tahu pun nampaknya mungkin ada persepsi atau pemahaman yang lain yang saya cukup bersyukur. Ada pandangan yang saya juga mungkin agree ataupun disagree dengan para panelis, tapi sebab kekurangan masa saya akan simpankan ketidaksetujuan tu sama diri saya lah. Kita sambung next segment. Baik, tirai bicara ngopi politik bersama anak muda dilambuhkan buat masa ini, namun makna sejarah akan terus hidup dalam ingatan. Apa yang dipelajari hari ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi cerminan perjalanan bangsa dan pedoman untuk masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.